Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Halimatus Saadiah binti Ali dari kelas 24 akan membentangkan tajuk mengenai isu dan penyelesaian pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Pentaksiran merupakan satu elemen penting dalam pendidikan bagi menilai tahap pencapaian dan perkembangan murid. Pentaksiran perlu mengambil kira kebolehan dan tahap pencapaian individu supaya tidak membebankan pelajar di luar kemampuan mereka dan menilai mereka secara realistik. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Maksudnya, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya. Pentaksiran ialah satu proses dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah yang melibatkan pengumpulan maklumat mengenai perkembangan serta kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. Murid berkeperluan khas ialah murid yang diperakui oleh mana-mana ahli pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau mana-mana pihak yang berkaitan yang didaftarkan secara sah sebagai murid yang mengalami ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan yang telah dinyatakan. Pentaksiran murid berkeperluan khas ialah proses pengumpulan maklumat mengenai perkembangan dan kemajuan murid berkeperluan khas yang mana murid ini diperakui oleh ahli pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau mana-mana pihak yang berkaitan yang didaftarkan secara sah mempunyai ketidakupayaan tertentu atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan seperti masalah penglihatan, pendengaran, pertuturan fizikal atau masalah pembelajaran dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Walau bagaimanapun, apabila melibatkan murid berkeperluan khas, kaedah pentaksiran yang sesuai perlu diberikan agar ia benar-benar mencerminkan potensi dan kebolehan mereka. Oleh yang demikian, terdapat isu dan cabaran yang dihadapi dalam pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Isu yang pertama adalah isu yang melibatkan kelayakan akademik. Kelayakan akademik menjadi isu dalam pentaksiran murid MBK. Sebab apa? Sebab apabila ramai guru arus perdana yang mengajar dalam kelas pendidikan inklusif yang mana tidak mempunyai latihan, yang mana tidak mempunyai pendedahan khusus, keadaan ini menyebabkan mereka kurang memahami keperluan dan kaedah pentaksiran yang sesuai bagi murid MBK. Malah, kekurangan kelayakan akademik yang bersesuaian ini memberi impak kepada keberkesanan pentaksiran serta perkembangan murid secara holistik. Isu yang kedua adalah melibatkan kompetensi dan kemahiran guru. Kenapa kita kata kemahiran dan kompetensi ini menjadi isu? Sebab apa? Guru-guru pendidikan khas ini berdepan dengan kekurangan latihan dan teknik pentaksiran yang efektif, yang mana ini menyebabkan proses menilai pencapaian murid tidak dapat dijalankan dengan kaedah yang tepat dan adil. Selain itu, timbul juga masalah kekurangan latihan yang sesuai atau lebih spesifik kepada jenis kelainan upaya yang tertentu di peringkat pengajian secara formal atau mana-mana latihan perkembangan profesionalism. Isu yang ketiga adalah isu sokongan dan kemudahan. Kekurangan kemudahan dan alat bantu mengajar yang sesuai ditambah pula dengan beban tugas guru pendidikan khas yang berat akibat tugasan pentadbiran dan kurikulum serta kurangnya sokongan daripada rakan sejawat dan pentadbir sekolah. Ini memberi kesan kepada pengajaran dan perkembangan holistik murid berkeperluan khas. Isu yang seterusnya adalah dari sudut aspek dan motivasi guru. Sebilangan guru kurang berminat untuk mengajar murid berkeperluan khas kerana tiada pilihan lain atau dipaksa, menyebabkan mereka mengalami tekanan perasaan,
kurang keyakinan serta keletihan emosi akibat beban kerja yang tinggi. Selain itu, mereka merasakan mereka terpinggir dan kurang dihormati oleh rakan sejawat oleh aliran perdana. Isu yang terakhir adalah isu kepelbagaian keperluan dan kebolehan. Murid berkeperluan khas mempunyai tahap keupayaan yang berbeza-beza. Oleh itu, satu bentuk pentaksiran yang seragam sukar untuk memenuhi keperluan semua murid berkeperluan khas secara adil dan efektif. Contohnya, murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran mungkin mempunyai kelewatan dalam membaca dan menulis, menyebabkan kesukaran murid berkeperluan khas untuk menjawab ujian bertulis dengan format konvensional. Malahan, ada juga murid berkeperluan khas yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan sokongan visual seperti gambar, isyarat atau teks bertulis untuk memahami soalan dengan jelas. Baik, apabila kita melihat wujudnya isu atau cabaran yang dihadapi dalam pentaksiran murid berkeperluan khas, maka wujudlah kesan atau implikasi terhadap pentaksiran itu sendiri. Antaranya adalah ketidakadilan dalam penilaian keupayaan murid. Hal ini kerana murid perlulah dinilai dengan adil. Kemudian, wujud juga beban kerja guru yang bertambah, kekurangan kefahaman dan kemahiran dalam mentaksir murid berkeperluan khas, ketidakselarasan dalam pentaksiran murid berkeperluan khas, dan yang kelima adalah keberkesanan dasar pendidikan inklusif itu sendiri akan terjejas. Baik, mari kita lihat antara penyelesaiannya adalah dengan latihan dan peningkatan profesionalisme guru, yang mana memberikan latihan berkala dan menyeluruh kepada guru pendidikan khas, menggalakkan pengajaran kolaboratif antara guru arus perdana dan guru pendidikan khas, serta menjadikan kursus khas tentang pendidikan inklusif dapat meningkatkan pemahaman dan keupayaan guru dalam mengurus tingkah laku serta menyesuaikan kurikulum bagi memenuhi murid berkeperluan khas. Pentaksiran dalam pendidikan ini haruslah dilakukan oleh individu yang berilmu. Sebab pentingnya tadi untuk kita memberikan latihan dan kompeten dan guru berkompeten agar keputusan yang dibuat dapat mencerminkan pencapaian sebenar pelajar. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya adalah Allah meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darajat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Baik, cadangan penyelesaian yang kedua adalah meningkatkan kemudahan dan infrastruktur. Kerajaan dan pihak sekolah perlu memperuntukkan lebih banyak sumber bagi membangunkan alat bantu mengajar yang lebih berkesan yang sesuai dengan murid berkeperluan khas. Dalam pada yang sama, menyediakan lebih banyak ruang pembelajaran dalam pengajaran murid berkeperluan khas seperti bilik sensori dan makmal khas. Kemudian, menggalakkan lagi penggunaan teknologi dalam pengajaran murid berkeperluan khas untuk membantu mereka memahami pelajaran dengan lebih baik. Hal ini kerana pentaksiran dalam pendidikan perlu dilaksanakan dengan adil dan saksama antara murid berkeperluan khas dan murid arus perdana, dan objektif tanpa berat sebelah atau dipengaruhi oleh emosi dan kepentingan tertentu. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilun. I'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, bagi lagi menerangkan kebenaran, dan janganlah sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa juga, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Baik, penyelesaian yang seterusnya adalah dengan meningkatkan kesedaran dan kolaborasi, yang mana menggalakkan ibu bapa dan masyarakat untuk lebih terlibat dalam pendidikan MBK bagi memastikan kejayaan program inklusif, meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru arus perdana tentang kepentingan pendidikan khas dan cara mereka untuk mereka boleh menyokong murid berkeperluan khas dalam kelas biasa. Dalam pada yang sama, mengukuhkan hubungan antara sekolah dan kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan murid berkeperluan khas. Kesimpulannya, pentaksiran bagi murid berkeperluan khas sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam memastikan mereka mendapat pendidikan ataupun mereka mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama. Pentaksiran yang bersifat fleksibel, adil dan inklusif perlu diterapkan agar dapat mengukur potensi murid tanpa membebankan mereka dengan kaedah yang tidak sesuai. Isu seperti kekangan, kurangnya alat bantu mengajar, kekurangan kemudahan, kurangnya latihan guru, ini semua perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih anjal dan mesra murid berkeperluan khas. Dalam konteks Islam, prinsip keadilan dalam pendidikan ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis yang menekankan kepentingan memberi hak kepada setiap individu mengikut keupayaan mereka. Oleh itu, pentaksiran murid berkeperluan khas harus berprinsipkan konsep kasih sayang, inklusiviti dan keadilan sosial supaya murid dapat mencapai potensi mereka yang terbaik dalam kehidupan dan akademik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.